Simpan emas dalam akaun emas Gap ni dan kita tinggal sahaja dalam tu. Boleh ke? So, kalau kita nak simpan dalam akaun emas Gap tanpa perlu keluarkannya. Baik, konsep akaun emas Gap ni tuan-puan kena faham, dia adalah Gold Accumulation Program, sama seperti akaun bank, cuma bezanya dia simpan dalam bentuk emas. Jadi bolehkah kita simpan sahaja emas tanpa kita nak keluarkan secara fizikal macam ni? Jawapannya boleh. Simpanan emas di akaun emas Gap ni tiada had simpanan dan tiada charge walau banyak mana sekalipun simpanan anda. Tujuan akaun emas Gap ni diperkenalkan oleh founder Public Gold adalah untuk memberi kemudahan kepada penyimpan emas untuk mengumpul grade emas dalam simpanan dengan serendah RN100, itu simpan secara sikit-sikit. Bukan semua orang mampu untuk membeli emas yang besar-besar seperti ini tuan-puan. Contoh 50 gram ni harga sekitar RM20,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas di akaun emas Gap anda boleh juga jual dan pajak, tetapi matlamat utama simpanan di Gap adalah untuk dapatkan emas fizikal seperti gold bar dan dinar. Kerana emas fizikal yang disimpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar. Bagi berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh hubungi saya akan bantu anda untuk register akaun emas Gap secara percuma dan anda boleh menabung dengan senar RS100 atau 1 gram dengan sebaiknya.